Apakah hukum seorang suami yang suka memperlekeh atau mengeji isterinya sendiri? Ni suami gila orang panggil. Faham tak? Kita ni janganlah semuanya nak sebut kesalahan, walaupun memang banyak salah. Katakan isteri kita ada 10 kesalahan, jangan sebut 10. Nanti kerah hati dia dengar. Faham? Sama macam orang nak belajar mengaji Quran. Budak tu rempit 8 tahun dah. Memang lidah dia manjang pelayar kerah. Bila ngaji Quran, tok guru Quran dapat tengok dia ada 20 kesalahan. Jangan kabur 20, kabur 2 je salah. Supaya dia gemar nak belajar. Betul tak? Ni kabur 20 salah. Awak 20 salah Hamzah, huruf Ain, huruf Ra, Alham, Ta'ju. Malah mengaji kawan tu. Main 20 salah. Tutup guru dak cerdik. Faham? Jadi janganlah. Marah-marah banyak sangat. Marah separuh-separuh. Dan lepas separuh lagi. Kerana dia jenis tulang rusuk yang bengkok. Nabi kata kalau kita biar terus, makin bengkok. Kalau keras telajak, patah. Lagi. Jadi bukan semua yang kita marah. Ambil yang paling penting. Hak tu kita marah dulu. Tu cara dia. Kalau kita betul kita pun, isteri kita salah pun, jangan kita marah-marah sangat. Marah tu boleh, jangan sokmo sangat. Istimewa pula kalau jenis perempuan-perempuan yang jenis degil tak jadi apa, maka orang tak marah dah gitu. Jadi dia tambah dosa. Orang puang ni gini, dia nampak je lembek, jalan kodek, punggung lembek, habis lembek belaka. Macam sutung jalan. Tapi sebenarnya dia yang paling keras. Dalilnya tengoklah di rumah. Bila ayah kita balah dengan mak kita, macam mana keadaan mak kita? Mulut macam tu kat limuh mulut. Ayah relax je. Dia orang puan ni Tuhan beri kelebihan dia, hatinya keras. Betul tak? Laki dia kata awak ni tak boleh ni, lawang saya ni tak baik ni, masuk neraka ni. Dia buat kan? Ada hal sikit pun. Betul tak? Kau bengang. Tak baik. Awak tak dengar ke kuliah-kuliah nu dalam televisi, dalam Facebook, dalam apa nu? Awak tak dengar kuliah? Lawang saya ni, dan awak ni kena seksa dalam neraka ni. Awak tak dengar ke? Dia jawab, awak seorang lah masuk syurga. Balik awal kita. Faham? Tu orang puang. Dia macam budak-budak. Jadi kena layang macam budak-budak. Betul tak? Sebab tu orang puan dia suka beli. Faham? Kalau nak bawa orang puan pergi shopping, jangan bagi dia tolak troli tu. Berbahaya. Sangat berbahaya. Malaikat kita orang banyak duit. Faham? Kalau dia tolak troli tu, semua barang dia ambil. Masuk. Sekali masuk tu suami jatuh gerok. Faham tak? Sedap gamak main ambil ubuh dalam troli. Troli tu separuh 480. Barang-barang betul tak? Barang dapur kalau penuh 800 naik gini sama air 500 setengah. Dia isi. Laki ikut belakang. Silap. Jangan bagi dia troli, kurung dalam bonet kereta tu. Mu tulis apa yang mu nak, aku beli. Bahaya. Isi sampai penuh. Yang kita pelik sampai kat cashier dia panggil pula. Bang. Patut bang ni bang. Kita tu kan bayar gaji 800 setengah je JKK. Barang 800 tinggal setengah duit. Nak reload prepaid dah lepas. Jadi kalau kita gaji tak banyak, PT tak banyak, dia nak ikut juga shopping, nak pakai troli juga boleh. Jangan bagi dia tolak, nanti dia ambil. Tapi letak dia dalam troli. Baru dia tak boleh ambil barang. Kan dia troli kan boleh buka belakang. Masuk kaki 2, duduk atas tu.